Feli hari ni makan apa Rehan? Makan nasi lemak. Awam pula? Makan aiskrim juga. Aiskrim. Wow. Berapa harga dia? RM2. RM2 mahal dia. Ya, cikgu. Di mana yang beli? Dekat kantin sekolah. Jenis pula? Saya tak makan cikgu. Kenapa tak makan? Saya lupa bawa duit cikgu. Alah, Feli tak belanja dia. Saya lupa tadi cikgu. Boleh lupa. Saya. Jenis nanti lepas kelas ni cikgu belanja aiskrim. Kami pun mau cikgu. Cikgu bangga. Tapi sebelum cikgu belanja aiskrim tu, kamu perlulah cikgu mahu kamu tidak bermain waktu PDP cikgu, fokus, okey? Boleh cikgu. Okay, tapi sebelum tu kamu cikgu akan paparkan masa ni untuk kamu buat kerja dan fokus supaya kerja kamu ni hari ni siap. Jika tidak siap, kamu tidak boleh pulang. Dan aiskrim tu tidak akan cikgu belanja. Okey, boleh? Boleh cikgu. Okey. Jadi hari ini cikgu akan senang tidak kerjanya. Cikgu akan suruh kamu lukis satu benda. Okey? Sebelum tu cikgu akan edarkan kertas kepada kamu bertiga. Okey, ini awak punya, ni Jenan punya, ini Feli punya. Okey? Okey. Jadi cikgu mahu kamera sikit. Kamera berjalan-jalan lah. Astagfirullahaladzim. Okey. Jadi boleh tengok sini. Ini apa yang cikgu lukis sekarang ni? Aiskrim. Aiskrim kan? Okey, jadi dalam lukisan kamu tu, cikgu tidak mahu kamu lukis aiskrim. Tajuk lukisan ini bukan aiskrim. Jadi cikgu mahu kamu tunjukkan kreativiti kamu. Yang tidak menunjukkan kamu lukis itu tidak menunjukkan aiskrim pun. Okey? Apa contohnya cikgu? Contoh macam kamu lukis konka, apa-apa lah. Tapi tidak menunjukkan gambar aiskrim. Tapi mesti ada bentuk macam tu cikgu. Terpulang. Okey. Terpulang. Okey. Jadi tajuk lukisannya ini bukan aiskrim. Faham? Boleh cikgu. Boleh? Boleh. Boleh. Cikgu mahu ukur kreativiti kamu. Macam mana kamu membuat satu lukisan yang lebih menarik, cantik dan kritis, analitis. Okey. Pemikiran tu, okey? Okey cikgu. Okey, jadi sebelum tu cikgu akan setkan masa selama 2 minit. 2 minit. Setiap 2 minit itu perlu ada progres. Okey? Boleh? Perlu ada perkembangan lah. Progres tu maksudnya perkembangan dalam lukisan kamu. Okey? Belum lagi cikgu. Belum. Okey okey. Okey? Tulis apa ke cikgu? Perlulah tulis. Macam mana cikgu buat tahu itu lukisan siapa? Okey? Okey. Okey. Jadi Tulis kelas ke cikgu? okey. Cikgu mahu kamu tulis nama, kelas dan tarikh hari ini. Dan juga tajuk ni. Boleh jangan ini bukan aiskrim. Boleh. Okey. Okey, jadi cikgu akan set masa dan bermula dari sekarang selama 2 minit. Selepas 2 minit, cikgu akan tengok progresnya. Lepas tu cikgu akan set lagi masa untuk lihat apa yang perkembangan kamu, apa lukisan kamu terhasil. Okey cikgu. Okey, bermula dari sekarang. Cikgu sekarang Pak. Hai, pergi situlah. Kamu ni kan terang lagi, jelas cikgu tulis ni pun kamu tidak boleh tengok. Perlu lukis ni ke cikgu? Cikgu kata ini bukan aiskrim, jadi tidak perlu lukis apa-apa pun. Okey cikgu. Perlu lukis ikut kreativiti anda, okey? Kamu ni Feli, kenapa berjalan? Tidak. Cikgu saya suruh nak kamu tengok 2 minit pertama ni perlu fokus. Fokus dengan lukisan kamu. Saya tengok dulu cikgu, baru saya tahu cikgu. Begini. Apa tu cikgu? Ini aiskrim. Jangan tanya saya, tanya dia lah. Okey? Feli duduk. Saya mau tengok Clara punya cikgu. Kamu ni tidak pandai diam lah.
kerja kamu nanti tidak siap. Kenapa dia tak sama dengan es krim tu cikgu? Kan saya sudah cakap ini bukan ais krim. Jadi ikut kreativiti lah mau lukis apa. Ha? Saya tidur dengan dia boleh ke cikgu? Tidak boleh. Kamu tidur dia, cikgu akan denda kamu. Nah, kenapa dia lukis es Sila krim duduk, cikgu? Feli. Dia lukis es krim. Dia punya lukisan belum siap lagi, Feli. Jadi kamu kena duduk, okey? Duduk. Okay. Okey, 38 saat lagi sebelum cikgu akan lihat apa perkembangan lukisan kamu, okey? Feli, stay fokus. Apa ni? Okey. Jadi kalau kamu tidak siap hari ini, cikgu tidak akan belanja kamu ais krim, okey? Jangan cikgu. Okey, jadi Sama siapkan es kerja krim. kamu, kena fokus. Okey, 3, 2, 1. Okey, jadi cikgu mau lihat perkembangan lukisan kamu, okey? Jadi Feli, perkembangan kamu apa? Saya tulis tajuk je. Tajuk sahaja, okey. Jadi lepas ni cikgu akan set lagi masa. Cikgu akan set masa selama 2 minit. Cikgu mahu lihat kamu punya lukisan. Okey? Setelah 2 minit tu mesti lukisan kamu tu sudah siap. Boleh? Saya jalan lagi ke cikgu. Tidak boleh. Kamu perlu duduk di tempat kamu supaya kerja kamu tu lebih kemas, kerja kamu tu dapat siap dalam masa yang ditetapkan. Baik, cikgu. Okey? Boleh? Boleh. Boleh? Okay. Boleh. Okey, cikgu akan set lagi masa semula selama 2 minit. Jadi kamu perlu lukis lagi semula. Sambung lukis lukisan kamu. Okey? Bermula dari sekarang. Okey. Lihat dia lukis. Okey, beginilah bagus. Fokus. Tidak bermain. Bagus. Boleh. Feli, teruskan usaha anda untuk melukis. Baik, cikgu. Selepas itu, cikgu akan meminta kamu untuk memaparkan lukisan kamu dan diterangkan sikitlah apa yang kamu lukis tu. Okey? Ada masa 1 minit lagi untuk kamu siapkan. Okey. 56 saat. 3, 2, 1. Okey. Masa telah pun habis. Tamat. Okey. Jadi cikgu mahu kamu ke mana? Sini. Jadi cikgu mahu kamu tunjukkan hasil karya kamu. Boleh? Boleh. Saya cikgu mahu Felicity dulu. Ke depan. Ke mana? Cikgu, saya malu. Ke depan. Tunjukkan hasil kerja kamu kepada rakan-rakan dan bagi tahu apa yang kamu lukis. Okey? Okey. Ini adalah lukisan saya. Cuba tekan. Apa ni? Tikus kah? Cuba tekan. Cuba teka. Itu lukisan apa? Bakul cikgu. Bakul. Feli, terangkan apa? Ini adalah piala. Piala. Wah, kreatif. Tepuk tangan. Okey, sekali boleh duduk. Seterusnya cikgu mahu awak terangkan lukisan kamu. Okay, nampak ni. Apa ni? Ice cream. Hai. Tidak, ini kereta. Wah. Ada tayar, ada tayar. Ni ada jalan raya. Kenapa keretanya macam ice cream? Spongebob, cikgu. Sebab kan cikgu minta tadi guna gambar es krim, jadi saya buatlah. Okey, boleh tepukkan tangan. Mari tepukkan tangan. Okey, jadi seterusnya lukisan yang terakhir cikgu mahu lihat yang sangat kreatif. Cikgu. Wow. Okey, Jenun. Wow. Okey, apa yang kamu lukis tu, Jenun? Saya lukis origami, cikgu. Wow. Apa yang origami, cikgu?
origami ni dia macam kita buat satu bentuk dengan menggunakan kertas. Kita tidak kisahlah mau bentuk love kah, bentuk aiskrim kah, bentuk burung kah, bentuk apa-apalah yang kamu mau. Okey? Okey, Junun. Terangkan sedikit apa yang kamu lukis tu. Ini adalah origami segitiga. Ini adalah tayar. Tayar? Wah, kreatif. Kreatif tepuk. Wah. Cantik. Okey, Junun boleh duduk. Okey, jadi memandangkan kamu pun sudah lukis apa yang cikgu sudah janji. Okey, cikgu akan belanja kamu Es krim. Sebelum itu cikgu lihat lukisan kamu semua cantik-cantik, kemas dan memenuhi kriteria yang cikgu tetapkanlah. Peraturan yang cikgu tetapkan, kamu lukis pun tidak menunjukkan itu pun gambar aiskrim. Jadi kamu olah gambar tersebut. Jadi peraturan yang cikgu tetapkan kamu ikut. Okey. Okey, tepuk tangan. Jadi tamatlah sudah hari kelas kita pada hari ini. Jadi kelas bangun.